Salam sejahtera. Assalamualaikum. So untuk video kali ini saya akan tunjukkan penyediaan makanan barat. Okey, so maknanya dalam kafe kita ada air, kita dah ada roti. Sekarang sampai masa untuk kita tengok apa pula menu-menu western yang boleh kita sediakan. So untuk hari ini ada 3 menu, iaitu daging, ayam dan ikan. Untuk daging kita akan buat beef stick dengan black pepper sauce. Untuk ayam, chicken chop dengan mushroom sauce. Dan juga ikan goreng siakap, sea bass dengan lemon butter sauce. Pan fried sea bass with lemon butter sauce. So kita akan mula dengan teknik perapan dahulu. Kemudian untuk ikan, kita akan tunjuk macam mana nak fillet ikan ni. Kita tak ada goreng dia sekor macam ni lah. So kita akan hanya ambil bahagian daging dia sahaja. So kita akan mula dulu dengan daging. Baik, daging ni kalau nak sedap, pastikan kita pilih daging yang bukan sekadar daging saja. Pastikan ada lemak-lemak juga. Untuk supaya bila kita masak nanti lemak-lemak ni dia keluar, so dia jadikan daging lebih juicy. So yang ini saya guna strip loin. Kalau ada kemampuan boleh guna rib eye. Tapi harga dia pun boleh tahan juga. Untuk saiz sebesar ini, harga rib eye adalah lebih kurang 80 ke 100 ringgit. Yang ini dalam lebih kurang 25 ringgit. Tapi boleh je nak guna apa-apa bahagian daging, ikutlah kesukaan masing-masing. So bahagian daging ni selepas kita bersihkan, yang ni kita dah bersihkan, kita ketuk-ketuk sedikit. Gunalah apa-apa pun, ketuk sedikit, anak lesung ke, kita nak guna hammer ke, yang pastikan bersih untuk lembutkan sedikit daging ini. Baik, cara nak perap dia mudah sahaja. Kita hanya perlu 3 bahan, 4 lah termasuk dengan minyak, iaitu sedikit garam. Taburkan garam dan lada hitam. Lada hitam ni tak nak yang serbuk, yang dah ada campuran tu. Kita nak lada hitam yang kasar, boleh beli dah siap ataupun kita tumbuk sendiri. Lada hitam biji tu kita kisar. Kemudian buat juga di sebelah sini. Okey, taruh garam sedikit. Dan kita taburkan dengan lada hitam. Bagi dia rata sahaja. Kemudian kita akan letak dengan daun thyme. Ni daun thyme yang segar. Ambil 1 tangkai daun thyme. Kita liritlah, ambil daunnya sahaja. Kemudian kita letak atas kita punya daging. Daun ini memberi lebih aroma kepada daging kita nanti. Buat depan dan belakang. Boleh dapat daun thyme ni dekat pasar raya. Kalau tak ada, tak apa. Tak apa. Kalau tak ada, tak apa. Baik, sesudah daripada tu kita akan sapu dengan sedikit minyak. Boleh je guna apa-apa minyak, nak guna minyak olive, minyak zaitun ataupun minyak jagung atau minyak masak yang biasa. Kita dab-dab macam ni atas kita punya daging. Buat untuk kedua-dua belah bahagian. Dan peraplah daging ini minimum 10 minit. Lagi lama perap, rasa dia lagi enak, lagi sedap. So macam ni sahaja perapan untuk daging. So kita ketepikan dan kita buat pula untuk chicken chop. Untuk chicken chop, gunakan bahagian peha
dan juga yang bahagian drumstick ni, tapi sampai atas, bukan sekadar yang drumstick sahaja. Kemudian kita buang tulang dia. So ni tulang dah tak ada, tinggal sikit je yang ni, tapi depan semua ni dah tak ada tulang, kita dah keluarkan. Atau you all boleh je beli yang dah siap, memang ada jual. Sama ada kita beli dah siap yang macam ni ataupun kita proses sendiri. Baik, untuk chicken chop, bahan dia adalah sedikit bawang putih cincang, lumur atas ayam. Okey, elok kalau boleh tumbuk, jadi dia tak kasar. Okey, tapi boleh je lah. Okey, sapu-sapukan dia depan dan belakang. Baik, kita dah sapu macam ni. Kemudian kita tambah dengan 1 sudu sos tiram. Okey, kalau 1 keping ni buatlah 1 sudu kecil sos tiram. Kemudian ratakanlah lumur atas kita punya ayam. Okey, depan dan belakang. Boleh tambahlah kalau rasa tak cukup sebab dia bergantung kepada saiz ayam kita. Sos tiram apa-apa jenama pun tak ada masalah, boleh je. Okey, kemudian nak letak apa lagi? Okey, tak garam tak? Tak, sedikit sahaja sebab sos tiram dia dah masin. So garam tu kita letak sedikit sahaja. Sprinkle sedikit, kalau tak ada garam pun nanti tak sedap. Okey. So okey, dah letak garam dan kemudian kita tuangkan bancuhan telur. 1 biji tu kalau dia cuma sekeping, tak sampai pun 1 biji, kita pukul dulu kemudian tuang secukupnya. Okey. Tak semestinya 1 biji nak kena semua. Okey, so siap. Ini adalah perapan untuk kita punya chicken chop. So yang ini pun dah boleh ketepikan. Minimum lebih kurang 10 minit. Lama pun tak ada masalah. Okey, so yang paling akhir adalah ikan. Dan ini adalah yang mencabar sedikit, di mana kita nak filetkan ikan siakap ni. Baik, ikan siakap ni bila kita beli, biasanya dia dah buangkan sisik untuk kita, dia dah buahkan isi perut dia. Tapi yang ni saya lupa pula nak bagi tahu dengan yang potong ikan ni supaya tak potong macam ni. Seeloknya potong betul-betul tengah. Dia mesti lalu bahagian ni. Atau kita suruh dia keluarkan insang, nanti kita potong sendiri. Kalau macam ni tak balance lah. Bahagian sebelah sini jadi kecil. Siapa dapat belah sini besar. So dia tak sama nanti saiz ikan kita tu. So bila kita buat plating, yang ni dapat kecil, yang ni dapat besar. So untuk yang ni selepas dibersihkan, yang ni jangan buang. Ni dengan ni jangan buang sebab dia akan jadi penanda bila kita nak filet ikan kita nanti. Okey, so yang ni saya dah bersihkan dan kita akan mula filet ikan kita. Okey, kita tengok kita punya ikan siakap. Baik, ni ada apa ni? Dia punya insang tepi ni dengan sirip yang ni lah, sirip bawah. By right, ambil betul-betul tengah. Okey, disebabkan dah potong macam ni, nanti bahagian ni kita akan kerat. Kalau saya guna bahagian ni, tapi saya tunjuk yang ni lah. Kalau nak tunjuk yang senang, belah sini. Sebab yang ini macam mana pun kena potong. Okey, cara dia adalah sirip yang ni dengan sirip yang ini. Pisau kita mesti letak bawah sirip ni dan bawah sirip yang ini. Letak, pastikan dia macam tu. So ini bawah dia dan ini bawah dia. Potong sahaja. Okey, dah macam tu je. So ini adalah bahagian yang pertama. Kemudian dengan menggunakan hujung pisau, kita akan potong perlahan-lahan daripada tepi sebelah sini panjang ke bawah. Kemudian kita akan terus potong ke dalam. So kita potong dulu tepi sebelah atas daripada ni. Buat tanda dulu. Sikit je dulu buat tanda.
Okey. Sampai belakang macam tu. So pastikan bahagian yang dipotong tu dia tak masuk bahagian yang belah belakang tu lah. Kemudian potong sikit dari belakang. Okey. Setakat itu. Kemudian bahagian tepi belah sini. Maknanya kita buat line dulu. Buat dulu line. So yang bahagian ni nampak tak? Sebab dia dah potong macam ni. So yang bahagian ni agak terikut sikit lah. Tapi tak apa, ni nanti kita buang. Okay, so kemudian perlahan-lahan masukkan kita punya ni dan kita potong. Pastikan mata pisau ni rapat ke bahagian tulang. Okay, tekan potong. Kena perlahan sikit sebab takut dia makan bahagian yang sebelah lagi. So nanti dia jadi tak sama. Okey. Ambil bahagian yang sebelah sini. Okey. Kemudian terus yang ni saya kena potong. Nampak tak? Sebab dia tak sekata. Potong saja, potong je dulu. Okey. Kemudian terus perlahan-lahan potong bahagian tulang dalam. Okey, sikit je lagi. Alright. Inilah dia yang saya kata tadi. Kerana potongan dia tak sekata. So kita akan potong je lah yang bahagian ini. Ni dia punya. Okey. So inilah kita punya filet ikan. Baik, dekat tepi ni ada dia punya duri dan duri ni kena keluarkan. Nak guna spana ke, pelayar ke ataupun guna tangan, pastikan kita rasa dengan jari dan keluarkan semua duri ataupun tulang ikan. Dia tak boleh ada tulang ikan kat sini lah. Okey. Kalau susah boleh potong juga. Potong nipis. Nanti kita boleh tarik dia keluar tulang ni. Tulang ni memang tak boleh ada Memang kena buang. Okey. Tarik. Satu. Okey, dan ada dua lagi kena keluarkan. Licin sebab pakai sarung tangan. Okey, keluarkan dia. Potonglah. Okey. So dia punya bahagian semua mesti tak ada tulang. Baik. Bila kita dah dapat filet ni, barulah kita perap. Okey, cara perapan dia agak mudah juga, di mana kita perlukan hanyalah garam dan lada hitam. Garam sikit. Depan belakang. Kemudian lada hitam. Sekali lagi, lada hitam kasar, sama ada kita tumbuk sendiri ataupun kita beli yang dah siap kisar, tapi tak nak yang serbuk yang halus macam powder tu, tak nak. Okey, so untuk ikan ini sahaja perapan dia. Tak ada lain-lain. Kalau macam tadi ni lain, yang ni ada tambahan time, yang ini tak ada, memang macam ni saja. Maka siaplah ketiga-tiga bahagian ikan, ayam dan daging kita dah perap. Baik, selepas kita perap selama sekurang-kurangnya 10 minit, barulah nanti kita boleh masakkan dia.